السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Masih lagi kita dengan tajuk kelebihan puasa dan juga rahsia-rahsia puasa, ya. Berdasarkan kepada hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim muttafaqun alaih, hadis qudsi yang bermula dengan sabda baginda as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, ya. Berdasarkan turutan kitab ataupun risalah fiqhus siyam karangan Dr. Muhammad Hassan Hitu rahimahullahu ta'ala, minggu lepas kita sebut nama dia, hafizahullah, semoga Tuhan memeliharanya, ya. Minggu ini kita sebut dia rahimahullah, meninggal dunia, ya, 2 hari lepas, waktu maghrib, azan maghrib, jatuh matahari berbuka puasa, meninggal dunia dia. Pengasas kepada Universiti Imam Syafi'i di Indonesia, tapi dia orang Syria, meninggalnya pula di Kuwait. Lama dia menjadi profesor kuliah syariah di Universiti Kuwait. Dalam kitab kita ini pun kita ikut turutan dia daripada awal, iaitulah pengenalan kepada puasa. Dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Kemudian sejarah pensyariatan puasa, yang melalui 3 ataupun 4 peringkat, yang semuanya di Madinah Munawwarah, sehinggalah tahun 2 Hijrah bulan Sya'ban. Kemudian kelebihan puasa dan bulan Ramadan, jika dibaca ayat-ayatnya, dia kata dia ubah daripada bahasa fiqh kepada bahasa sastra, bahasa cinta, bahasa rindu. Dia memperumpamakan kehadiran bulan Ramadan ini seperti bumi yang telah lama gersang, tiba-tiba turun hujan, lalu menjadikan tanah kehijauan, dan masuknya musim bunga, penuh dengan warna-warni kecantikan dan bauan-bauan yang paling harum, melengkap dan menceriakan kehidupan. Dan diumpamakan juga kedatangan Ramadan seperti kegelapan malam yang terlalu panjang, membosankan. Tiba-tiba keluarnya waktu fajar. Berita baik, berita gembira, berita cerah kepada kehidupan. Macam-macam perumpamaan dibawanya, sehinggalah dia membawa semangat hadis ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah
fala yarfus wala yajhal. Puasa adalah perisai. Janganlah seseorang itu berkata kotor dan janganlah seseorang itu bersikap jahil. Wa in imra'un qatalahu aw syatamah falyakul inni sha'im. Jika adalah orang yang ingin menentangnya atau mencelanya, maka hendaklah dia berkata, aku berpuasa 2 kali, marratain. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Kemudian bahagian kedua hadis kita ini bertukar dhamir, ganti nama daripada bahasa Nabi SAW kepada bahasa Tuhan. Nabi kita bersumpah, demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, berubah bau mulut seorang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bauan miski. La khalufu famus shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang yang sanggup meninggalkan makan, minum dan nafsunya keranaku. Wasiyamu li wa ana ajzi bih. Sedangkan puasa adalah milikku dan aku sahaja yang membalasnya. Wal hasanatu bi ashri amsalha. Sedangkan satu kebaikan itu 10 kali ganda. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyebut bahawa puasa di dalam hadis mulia kita ini bukan puasa yang kita kenali, dia kata. Ini bukan puasa secara umum dan bukan puasa orang awam. Ini saumun makhsus li sinfin makhsusin minan nas. Satu jenis puasa teristimewa milik golongan teristimewa di kalangan manusia. Di mana hadis kita inilah menjadi punca kepada ulama-ulama mengarang tentang asrarus syara'i', asraru al-ahkam, rahsia-rahsia syariat, rahsia-rahsia hukum. Di mana setiap syariat ini bukan sahaja ada zahir kenampakan, dia ada dalaman yang menjadi rahsia, tujuan dan sasaran. Seperti ditulis oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sebelah timur laginya ditulis oleh Waliullah Ad-Dahlawi, kitabnya Hujjatullahil Balighah. Dan dengan bahasa paling moden contemporary-nya, iaitulah Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, tulis buku Al-Arkanul Arba'ah, rukun 4, sembahyang, puasa, zakat, haji, ya. Cerita pasal rahsia ibadat-ibadat Islam, termasuklah puasa. Hadis kita ini jelas bahawa ibadat ada rahsianya. Apabila membawa definisi puasa yang tidak kita kenali dalam fiqh biasa. Fiqh biasa semua orang tahu, as-siyam ialah imsak. As-siyamu imsakun. Puasa-puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi hadis kita ini bercakap
tentang puasa apa. Ini bukan puasa yang kita kenali. Puasa yang menjadi perisai seseorang daripada jatuh dalam maksiat. Jadi ini mukjizat puasa. Kalau kita boleh berpuasa daripada segala perkara haram, daripada jatuh ke dalam maksiat, maka itu orang panggil puasa. Kalau kita puasa sekadar makan, menahan makan, minum, bersetubuh, muntah sengaja, yang kita kenali sebagai muftirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi puasa itu tidak mencegah kita daripada perkara fahsyak dan mungkar, sebagaimana rahsia sembahyang juga, daripada perkara syubhah dan haram. Jawabnya tak ada puasa. Itu bukan puasa yang dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan fiqh ni ada dua, orang panggil al-fiqhul asghar wal fiqhul akbar. Fiqh kecil, fiqh besar. Ini bukan istilah baru. Ini istilah bapa fiqh. Pengasas kepada ilmu fiqh ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu, dia pengasas ilmu fiqh. Dia orang pertama yang mendefinisikan fiqh. Fiqh dia kata ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Seorang itu tahu apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tanggungannya. Apa yang mesti dilakukan dan apa hukuman dan akibat jika dia tidak melakukan sesuatu. Apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Dia kata dia habis umur mengajar fiqh, berbincang fiqh, membentuk fiqh masail, ahkam, furu', segala cabangan-cabangan fiqh. Tapi di hujung hayat dia tinggalkan kepada kita satu risalah kecil, namanya Al-Fiqhul Akbar, dia namakan fiqh besar, dia kata. Jadi hak kita ngaji selama ni, sama anak murid dia 500 orang lebih dalam majlis, semuanya ulama' belaka, semuanya qadhi, semuanya mufti di Kufah, di tanah Iraq, yang menghimpunkan keramaian di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, seperti Mekah, Madinah dah, Basrah dan Kufah di zamannya, ataupun sebelum zamannya. Dia mewarisi fiqh ulama-ulama Basrah dan Kufah. Bina mazhab pertama dalam Islam. Tapi dia kata fiqh ada dua. Fiqh kecil yang kita duk mengaji payah hukum hakam dengan segala usul, dengan segala punca-punca terbitannya, dalil-dalilnya, dengan sejarah dalalat, lagu mana pula nak bahan dalil, mustadil, bagaimana mewujudkan orang-orang yang berkepakaran, yang berwibawa di dalam membina fiqh di kalangan mujtahidin. Kemudian mula masuk masail dan furu', kemudian dihimpunkan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip, lengkap ilmu fiqh. Tapi dia kata hak tu pun baru kecil, ada yang lebih besar lagi. Dia kata Al-Fiqhul Akbar, yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan prinsip asas yang menjadi bawatin ataupun dalaman-dalaman ataupun jiwa kepada ibadat. Kerana ibadat ini dia bukan kerangka saja.
Dia ada jiwanya. Ibadat dengan kerangka tanpa jiwa orang panggil ibadat mati, ibadat jenazah. Seperti diumpamakan oleh Al-Imamul Marwazi rahimahullah, kitabnya Ta'zim Sya'nis Salah, mengagungkan kedudukan sembahyang. Dia sebut bahawa sembahyang, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat, semua ini barang-barang yang ada nyawa. Kalau kita persembahkan sembahyang, puasa, zakat tanpa nyawa, maka seperti orang kampung yang tak cerdik, raja masuk kampung minta anak dara. Ini zaman orang kata ialah raja-raja nakal zaman dulu. Masuk kampung orang kira nak anak dara orang je. Ada kampung dia persembahkan anak dara mati. Anak dara hok tak ada nyawa dah, atau ke raja. Maka ini orang panggil bukan hadiah. Ini bukan persembahan. Sebaliknya ini laknat orang panggil. Itu mengundang murka, mengundang kemarahan, ya. Jadi setiap ibadat ada nyawanya. Kita kena persembahkan kepada Allah sembahyang yang bernyawa. As-salatu qa'imah, sembahyang yang iqamatus salah, sembahyang yang berdiri, yang bergerak, yang hidup, bernafas. Demikian juga puasa, demikian juga zakat. Jadi kalau tanya bab puasa, inilah hadisnya. Hadis tentang bagaimana puasa jika dia bernyawa, ya. Puasa ini dia bernyawa jika sekiranya dia berperanan hidup melaksanakan tugasan-tugasannya. Tugasan puasa menurut hadis kita ini iaitulah junnah. Dia adalah perisai, benteng seseorang daripada jatuh dalam maksiat di muka bumi, lalu dia terpelihara daripada neraka di hari akhirat. Maka puasa ini orang panggil tarbiyatun nafsiyah. Dia mendidik jiwa, ya. Kita dalam sembahyang tadi, imam baca wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini ayat mulia tentang nafs, tentang jiwa, ya. Tuhan bersumpah dengan jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjayalah. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang mensucikan jiwa dan rugilah orang yang mengotorkan jiwa. Yang peliknya, ulama-ulama tadabbur, kita ni musim Ramadan, antaranya musim tadabbur Quran. Quran pun ada nyawa dia. Jangan kita duk baca saja. Dulu ulama kita bagi pembacaan Quran ni 3 jenis. Sebagaimana dalam Quran juga menyebut summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian kami pesakakan Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih antara mereka yang menzalimi diri sendiri. Ada yang bersederhana dan ada yang maju ke depan dengan izin Allah juga. Cuba baca kitab tafsir. Apa maksud zalimun li nafsi?
Zalimun li nafsih dalam bab Quran ialah orang baca saja. Tapi tak faham dan tidak beramal. Dia baca sampai ke sudah. Baca, faham pun tak, beramal pun tak. Maka dia menzalimi Quran. Kemudian muqtasid, walaupun ketiga-tiga golongan ni masuk syurga lah. Tapi belum melaksanakan, kata belum menunaikan hak Quran. Yatlunahu haqqa tilawatih, Tuhan kata. Baca dengan menunaikan hak bacaan. Hak bacaan bukan tajwid saja, bukan makharijul huruf saja, bukan sifat-sifat huruf saja. Hakut tilawah ialah faham dan juga beramal. Muqtasid bersederhana, yang baca dan faham tapi belum beramal. Sabiqum bil khairat, ini baru baca, faham dan beramal. Ini maju ke depan. Walaupun akhirnya Tuhan menyebut ketiga-tiga golongan ini bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala semuanya warasatul kitab, pewaris kepada Al-Quran, ya. Dalam ayat kita baca tadi, wa nafsin wa ma sawaha, ini mukjizat Islam. Mukjizat Islam ialah membentuk jiwa, ya. Ini kita boleh cabar mana-mana sistem, mana-mana ism, mana-mana aliran pemikiran, mana-mana falsafah kecerdikan, mana-mana kreativiti dan inovasi di dalam dunia membentuk kemanusiaan ini. Siapa di kalangan mereka itu yang mampu bawa seperti Islam? Tuhan mengagungkan jiwa manusia, suatu alam penuh rahsia. Dimulakan dengan sumpahan besar-besar. Sumpah jiwa dalam Quran, Suratul Syams, surah matahari ini, dimulakan dengan dia panggil Al-Aimanul Izam, sumpahan-sumpahan terbesar. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamaa'i wama banaha walardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan bersumpah dengan makhluk terbesar semuanya, bersumpah dengan matahari dan waktu duha, bersumpah dengan waktu malam, wal qamari idza talaha, ya, malam yang mengiringi matahari. Matahari tenggelam, malam bulan pula muncul. Wan nahari wa ma jallaha wal laili idza yaghshaha, kemudian siang dengan sinaran dan pancarannya, malam dengan kerehatan dan kegelapannya, ketenangannya. Demi langit, was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, langit dengan binaan-binaan teguhnya, dengan bangunan-bangunan kasarnya. Bumi, bagaimana dia membujur, bagaimana dia melintang, bagaimana dia membentang, memudahkan kehidupan perjalanan dan kejadian yang berlaku di atasnya. Kemudian wa nafsin wa ma sawaha, sesuatu yang besar juga yang boleh mencabar kebesaran ciptaan Tuhan, seperti kebesaran matahari dan planet-planetnya, seperti langit dengan ketinggiannya, bumi dengan kelebarannya, siang yang datang, malam yang bersilih ganti.
Antara rahsia yang tak habis-habis untuk dikaji ialah orang panggil asrarun nafs, rahsia jiwa, ya, rahsia jiwa. Jadi jiwa ini jangan cabar Tuhan. Ada orang dia kata dia paling kenal manusia, dia paling tahu tentang human resource ini, sumber-sumber manusia, tentang kemampuan manusia, bakat manusia, pembentukan manusia, bagaimana membina manusia. Dia nak cabar Allah. Allah datangkan dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan segala kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan dalam syariat. Tiba-tiba dia datang untuk menafikan. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah zakat, tak payah haji, tak payah Islam. Dia bawa cara lain untuk memakmurkan kehidupan. Ini orang panggil cabar Tuhan. Dalam Quran menyebut, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah Tuhan pencipta ini tidak mengetahui? Orang yang tolak sembahyang puasa ini, dia menafikan pengetahuan Tuhan. Dia kata dia yang tahu, Tuhan tak tahu. Man khalaq, Tuhan kata siapa yang mencipta? Barang siapa, kilang mana, ya? Ni logik orang panggil, ya. Kita ambil barang Jepun, memang kena baca menu Jepun, kilang Jepun. Kena baca pedoman dan panduan, cara nak guna, cara nak pulih jika rosak. Ini kena baca teknologi Jepun. Sebab barang tu mari daripada kilang Jepun. Barang Perancis, barang Itali, barang Jerman, kena cari barang penciptanya. Tuhan kata, manusia ni aku. Man khalaq, siapa yang mencipta? Maka dia lebih tahu. Wa huwal latiful khabir. Dia Tuhan yang maha halus lagi maha mengetahui tentang ciptaannya. Ala lahul khalqu wal amr. Tuhan kata, ketahuilah, sebagaimana milik Allah penciptaan, maka miliknya juga adalah arahan dan urusan. Ya. Ciptaan itu semua orang tahu. Ciptaan Tuhan semata-mata. Tak ada orang berani campur tangan dalam urusan ciptaan. Tak ada orang boleh mendakwa bahawa dia pencipta. Memang Tuhan pencipta. Tuhan kata jika lahul khalq, jika miliknya ciptaan, maka lahul amr. Urusan juga ialah urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicabar. Sesuatu yang tidak diizinkan, membuat keputusan di dalam kehidupan manusia. Tuhan menyebut, Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum, tidak ada keputusan, hukum hakam, melainkan milik Allah semata-mata. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Tuhan kata, adakah manusia memiliki sekutu-sekutu yang lain daripada Allah, yang membuat peraturan, yang menentukan hukum hakam dan perundangan di dalam kehidupan mereka selain daripada Allah? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din, membuat hukum hakam dalam urusan agama, ma lam ya'zam bihillah, dalam batasan yang tidak diizinkan Tuhan. Jadi ini orang panggil rahsia syariat. Ini mukjizat kekal sehingga kiamat. Perkara yang tiada gantian, tiada alternatif lain. Ketetapan yang telah sempurna ditinggalkan Nabi SAW. Kuasa orang panggil mukjizat Islam. Hadis ni menyebut as-siyamuli. Kuasa ini milikku semata-mata. Ini hadis kursi kita. Ibnu Hajar rahimahullah bawa 10 wajah, 10
10 dimensi sudut pandang tentang maksud as-siyamuli. Hadis kursi, firman Allah, puasa hanyalah milikku. Apa maksud puasa hanyalah milikku? Ibnu Hajar rahimahullah menyebut daripada pembacaannya kepada sumber-sumber lama, dia kata aku nampak merumuskannya kepada 10, dia kata, 10 pandangan ulama tentang apakah yang dimaksudkan dengan puasa ini adalah milikku. Pertamanya, dan itulah kebanyakan ulama'nya, puasa ini satu-satunya amalan kebal yang tidak dimasuki kerosakan. Kerosakan amalannya ialah riak. Tengok ni, kita mengaji bab riak. Riak ni cabaran yang makin hebat apabila zaman makin canggih, orang panggil, makin ke hujung zaman, maka ujian terbesar kepada amalan ialah riak. Riak apa dia? Riak ialah menunjuk-nunjukkan. Dulu payah nak tunjuk-tunjuk ni, nak tunjuk-tunjuk payah. Kena lukis, kena payah belakalah. Zaman dulu, payah. Zaman tak ada teknologi, kamera pun tak ada pun susah. Learning teknologi, paling mudahnya ialah gambar. Gambar ni mudah, kita buat lebih kurang dengan riak. Riak pertamanya dia adalah syirik. Riak ni syirik. Kalau tidak syirik akbar, dia syirik asghar. Kalau tidak syirik jali, dia syirik khafi. Tapi dia syirik. Syirik ni paling kurang dia ialah dosa besar. Syirik. Kalau tidak gugur agama, dia gugur amalan. Sia-sia. Haba'am mansura. Sia-sia amalan yang hanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Semua amalan boleh masuk riak. Banyaklah amalan-amalan besar menjadi riak. Amalan bila jadi riak ini, dia dosa besar. Daripada sembahyang yang berpahala tiba-tiba menjadi sembahyang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Daripada zakat, sedekah yang berpahala besar, tiba-tiba dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Daripada umrah, haji, comel-comel depan Kaabah, tiba-tiba menjadi laknat kepada tuannya. Ini bahaya riak. Semua amalan dimasuki riak. Ini kerosakan amalan, apa? Rosak amal ni kita boleh bayanglah. Macam projek rosak, projek tapi rosak, Perumahan, banyak perumahan, ratus-ratus perumahan. Kalau jadilah, kampung besar, orang panggil kehidupan sempurna, cantik. Tapi ratus-ratus rumah tak jadi, tak siap. Bala, bala. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun bala, Baik kosong. Baik tinggal gitu je, daripada kita cuba menghidupkannya, kita cuba menggerakkannya, tiba-tiba terbengkalai, jadi sarang. Sarang jeki kala, sarang tikus, sarang dadah, macam-macam, Pemandangan memang utuh lah, baik kosong, baik tanah kosong. Daripada kita buat projek tak siap.
menjadi laknat kepada tuannya, kemarahan orang, kehodohan, kebusukan, ya. Jadi amalan kalau dah riak, rosak, busuk, kata. Huduh, sehuduh-huduhnya. Daripada kurbah, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi laknat, ya. Hadis kita ini bukti bahawa puasa kebal. Ini mencabar. Sebab tu ibadat Islam ni makin tua makin terbukti bahawa dia di situ kebenaran. Hadis as-siyamul ini mukjizat akhir zaman. Tuhan kata, Nabi kata, aku cabar. Bila aku kata puasa ini adalah milik Allah semata-mata, tidak dimasuki oleh mana-mana niat hamba, niat-niat makhluk, maka terbukti. Makin berteknologi, makin canggih manusia, makin boleh menunjuk-nunjukkan amalan, tapi puasa tidak. Puasa ni kita gambar lagu mana pun, tak nak buktikan kita puasa. Kita gambar comel, kita kata, aku puasa. Tak ada orang percaya, ya. Kalau kita buka, orang percaya, kita makan. Tapi puasa sengih lagu mana pun, sedih lagu mana pun, wak lolok, dok rok lagu mana pun, bukan bukti, ya. Tak ada bukti yang boleh buktikan kita puasa. Maka dia kekal, rahsia antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imamul Ghazali baca ayat yang kita baca di dalam sujud sejadah ni, ya, ayat As-Sajdah, menunjukkan kelebihan puasa, iaitulah ayat Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesuatu jiwa tidak tahu apa yang Tuhan sembunyikan daripada perkara-perkara yang menyejukkan hati mereka, balasan dengan sebab apa yang pernah mereka lakukan. Tafsir Imam Ghazali dalam kitab Asrarus Siyam, rahsia puasa, dia kata yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah makanu ya'malun, apa yang pernah mereka amalkan ialah puasa. Puasa ini barang rahsia, maka dia akan bertemu dengan rahsia Tuhan pada hari akhirat, yang Tuhan akan bongkarkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata seseorang tidak akan tahu apa yang Tuhan rahsiakan daripada perkara yang sangat menyejukkan hati mereka nanti, dengan sebab apa yang pernah mereka rahsiakan di muka dunia dahulu. Mereka menyembunyikan amalan kerana Allah, maka Tuhan akan sembunyikan kejutannya dengan apa yang mengembirakan hatinya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.